boleh lapik lah lantai, takut berminyak kan. Okey, tak ada. By Bulens. Alex, hari ni kita nak buka tunjukkan cara so, saiz berapa lan? 24. Mana nak yang nak masuk kan? Okey, okey. Kalau ketat, buat macam mana? Ketat tong dia ni. Oh, okey. Mana hammer ni digunakan kalau ketat lah. Susah nak buka hitam kan? Susah kalau kunci ketat-ketat. Macam tak ada risau. Layar kita gunakan spherical spana untuk kepitkan dia. Sebab biasanya ketat, so kita grip dan kemekkan untuk buka lah. Macam ni pun boleh pakai juga. Strap ni pun ok. Kalau nak ketatkan better pakai ni lah, supaya tak merosakkan oil filter. Jadi bagi kita orang lebih suka gunakan ni, di mana oil filter baru kebanyakannya dah design bersegi macam ni. Tak tahu berapa hexagon dah ni, banyak sangat buku dia, tak terkira. Okay, next kita akan tak dah buang hitam. Kalau boleh lapik lah lantai, takut berminyak kan. Mana yang buat kat rumah tu yang tukang bising pula lantai berminyak. Pakai tangan lah kan. Pemilik lama ni pakai Marusi ya, Red Chili oil filter. Dalamnya ada filter, kita tarik lah filter tu keluar. Intai lah dalam filter kalau ada benda asing ke. Tengok. Tengok sikit. Okey, tak ada, cuma minyak lama lah, motor sadai ni. So macam tu lah untuk buangan hitam. Dekat nut ni ada oil seal. So oil seal ni pun nanti kita bersihkan lah. Kalau dah kemek, kembang tak boleh pakai, putus, tukarkan oil seal yang baharu lah. Okay, nanti kita bertemu lagi di video tutorial yang lain. Oh, ada stiker Big Daddy di situ. Halo Big Daddy. Halo Kasa Vespa. Owner ni penggemar Vespa luar negara. Dia pernah pergi ke sini di Two Scooter Workshop, Parts Repair and Coffee. Nice. Oh, pernah ikut ride Pink October. Ya, ini yang dibuat oleh Hawa Motor Club pada satu ketika dahulu bersama dengan Ipoh Road Clan. Rasanya mungkin you all boleh tengok lah siapa pengasas Ipoh Road Clan dan Hawa Motor Club. Mana mereka sekarang Come back.